Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Tunas Kedai Remaja Sekolah Rendah Islam Ibn Qayyim akan mempersembahkan pertandingan ikatan dan simpulan. Saya akan membuat ikatan pukul sila. Fungsi ikatan pukul sila ialah menyambung dua tali yang sama saiz. Fungsinya yang kedua ialah membalut segi tiga semasa pertolongan kecemasan. Saya akan menjelaskan cara untuk membuat simpulan pengganti. Fungsinya digunakan untuk menyambung dua tali yang tidak sama saiz. Ia juga digunakan simpulan permulaan dan penambah sesuatu ikatan. Contohnya mengikut tali kemah pada batang kayu dan ikatan gadget. Saya akan menunjukkan cara untuk ikatan manuk. Fungsinya digunakan untuk mengikat tali pada sebatang kayu. Yang kedua, digunakan untuk mengikat sampan atau bot semasa berlabuh. Saya akan membuat ikatan silang. Fungsinya digunakan untuk mengikat dua batang kayu atau gulung yang bersilang. Sekian, terima kasih.